من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung perbincangan Kitab Zadul Ma'ani pada muka surat 54 yang mana perbincangan ini masih lagi berkait dengan akidah kita. Bila kita meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha mencipta segala sesuatu, maka di sana ada satu istilah yang dipanggil ikhtiar. Maknanya Allah dia bebas untuk memilih dengan erti menentukan mana-mana makhluk dia ni, mana yang lebih, mana yang kurang. Dia nak bui ke siapa kelebihan tu, dia akan bui. Dan hal ni juga berkait dengan makhluk yang tidak manusia. Misalnya yang berkait dengan tempat, yang mana hak kita bincang ni berkait dengan dunia ni. Mana-mana tanah di dunia, bumi di dunia ni tidak dapat menyaingi kemuliaan tanah haram. Siapa dia yang kata begitu? Allah. Kita bincang daripada awal. Jadi anda nak baca lagi supaya hati-hadirat bila pergi ke Mekah sama ada umrah ke apa, kita ada maklumat. Barulah kita akan menghargai tanah haram. Supaya tidak berlaku kecuali kita tidur di hotel, masjid tak pergi masjid sekali sehari. Itu rugilah. Sebab apa? Sebab tempat yang kita pergi ni tempat yang Allah muliakan. Allah cipta semua makhluk ni, Allah cipta. Tetapi kemuliaan dengan maksud kalau kita melakukan ibadat, pahala berganda. Bukan semua tempat. Masjid ni kira lebih dah. Mana-mana masjid kita pergi kira lebih, ada kelebihan. Semai fardu pun boleh sampai 27 kali ganda. Tapi masjid haram 100,000 kali ganda. Kita bincang dah dulu ni. Cuma orang ni nak sambung perbincangan tu. Masjid Madinah sampai 1000 kali ganda. Masjid Palestin 500 kali ganda. Tempat kita 27 ya. Sadah tu. Jadi kalau kita ada kefahaman hal ni, selain daripada akidah kita jadi lebih mantap, kita lebih menghargai apa yang Allah muliakan itu. Banyak kata setengah-setengah tidur di masjid, tak balik di hotel. Apa tu? Sebab dia tahu kelebihan ni. Jadi perbincangan berkenaan dengan taharam ni kita sambung lagi hari. Baik, cuba kita tengok muka surat 54. Menjatuhi hukum bagi yang berniat buat jahat di tanah haram. Al-mu'aqabah fih alal ham bis sayyi'at. Allah akan kenakan seksaan, yakni menjatuhkan hukum bagi orang yang ham ni makna niat dengan erti qasad yang berat untuk berbuat jahat di tanah haram. Misalnya duduk rumah pun niat dah nak pergi beli rokok Mekah sebab murah. Contoh saja tu, contoh. Mana niat ajak rumah lagi. Misalnya, tu tak molek tu. Boleh dosa berganda lah kalau gitu. Kecuali dia pergi sana, dia batalkan niat dia. Masa duduk tanah haram tu niat gitu. Tak boleh. Atau pergi tu memang tak nampak pun Kaabah, duduk nampak kapek duduk nampak kain murah, baju jubah murah. Benda-benda gitu insya-Allah dia akan hilang. Bila kita faham, kita hayati, kita menjadah hayati. Tempat kita nak pergi ni dia tak ada semulia seperti tempat tu. Fadilat sebesar tempat tu tak ada. Kalau orang lain nak buat di tempat lain tak jadi. Abrahah pernah cuba buat, tak jadi. Keistimewaan lain tanah haram, sebab sebelum ni kita sebut banyak dah kelebihan tanah haram dari sudut-sudut tertentu. Antara lain, kelebihan tanah haram adalah bahawa seseorang diberi hukuman jika berniat buat jahat di tanah haram, meskipun tak jadi melakukannya. Seperti mana Allah berfirman, niat tu dosa tu. Sebab tu dia kalau niat tu, dia perlu dibatalkan, dia kena bertaubat. Astaghfirullah, a'udzubillahi minasyaitanir. Apa gitu tu? Sebab Allah mulia kata tanah haram. Seperti mana Allah berfirman, "Wa may yurid fihi bi ilhadin bi dhulm nudhiquhu min 'adzabin alim." Sesiapa yang bermaksud berbuat jahat secara zalim di dalam tanah haram, nescaya kami akan rasakan kepadanya dengan seksaan yang pedih. Niat yurid. Perhatikanlah kata Ibnul Qayyim. Bagaimana kata kerja arada yuridu. Cuma buaya sepatut yuridu buaya sebab man syartiyah itulah. Kalau ngaji bahasa Arab, man syartiyah dia menjazam fi'il. Jadi alamat jazam situ kena mati hujung lah.
Jadi kalau nak mati hujung ya tu tak buat tak jadi. Yurid tak boleh gitu. Dia ada kaedah dia. Asal-asalnya yuridu, arada yuridu, tapi buat ya sebab masuk man. Tu ana sebut ringkas je lah. Asalnya yuridu masuk man jadi yurid. Yurid ini dia kata perhatikanlah bagaimana kata kerja arada yang asalnya bila sebut arada telah berkehendak alihnya. Berkehendak tu mana ingin. Tapi dalam ayat ni dia ada bi ilhad. Yurid fi bi ilhadin. Ada ba, dia panggil partikel ba. Haraf ba. Yurid kalau ada ba di hujung depan tu pada kalimah lain tu dia jadi makna, maka makna kata kerja ham dengan erti berniat bersungguh-sungguh. Tu hamma. Hamma tu mana berniat bersungguh-sungguh. Setahu mana bersungguh tu hamma tu, sehingga kalau tak boleh buat tu teringat-ingat, terganggu kerja tu hamma. Sebab tu Nabi suruh kita berdoa. Hamma ni dia ada satu makna lagi, sedih boleh juga. Tapi sedih yang melonjak, sedih yang kuat sehingga terganggu kerja. Siapa makan pun tak lalu. Maknanya kerja buat pun jadi terganggu. Apa tu? Dia panggil ham. Tu boleh juga. Kena tengok dalam konteks. Tapi sini kata Ibnu Qayyim, bila arada yuridu pada ada bi, maknanya dia jadi makna ham, keinginan yang melonjak-lonjak. Sehingga kalau tak dapat nak tunaikan keinginan itu, dia rasa terganggu. Sesiapa yang berkehendak seperti itu untuk melakukan keburukan di tanah haram, dosa dah. Ulama kata sudah dosa tu. Apa tu? Kata pak lain tak gitu. Niat nak pergi ngopak di masjid tapi tak buat lagi niat, tak dosa. Tapi kalau masjid haram, tanah haram, dosa dah. Apa? Sebab dia tempat yang mubarakah, yang dimuliakan oleh Allah, yang diberkati oleh Allah. Jadi orang yang berniat melakukan kejahatan di tanah haram diancam akan ditimpa seksa yang sangat dahsyat, yang sangat pedih. Semua ni kerana apa? Kerana Allah telah mengangkat darjat tanah haram itu. Kalau pergi ke Mekah dengan kepahaman ni kan, kita telitah benda tak molek sikit ya tu astagfirullah. Tu kita nak mana pergi daripada rumah dengan kefahaman yang tinggi. Sebab tanah kata penting hal ni. Walaupun kita pergi Mekah berkali-kali, nak pergi semacam lepas ni dia ada bab tu. Ni perasaan terpaut ke tanah haram. Pakai kita buat haji gak susah tu gak. Tapi nak pergi semacam lepas tu. Panas diri pun bila balik tu mengalir air mata. Sebab kita duduk 40 hari tanah haram. Padahal susah. Tempat lain tak segi dah sekali lagi ya. Tapi apa gitu? Dia bincang selepas ni. Baik, sekarang ni kita nak ambil tajuk sebelum itu. Mudha'afatu maqadiris sayyi'at fi. Nilai kejahatan pun digandakan juga. Siapa dia buat jahat di tanah haram pun digandakan juga dosa tu. Tapi kalau tempat lain buat sesa, jadi Allah bui dosa. Tapi di tanah haram digandakan berkali ganda. Termasuk keistimewaan tanah haram juga adalah nilai kejahatan yang dilakukan di sana digandakan dosa. Bukan kuantiti dia. Kalau katakanlah dia contoh. Na'udzubillah biar ana nak sebut juga sebab benda ni tersebar dalam internet, dalam berita pun maklum. Ada teruk lah ni. Kita nak sebut teruk. Sebab secara umum ya, hadirat boleh tengok sendiri dia siap dengan nama dia. Dia lewat anak dia di tanah haram. Dia orang Melayu kita. Anak dia umur 13 tahun. Lepas tu kelip di tanah Melayu, dia buat pula berkali-kali. Akhir sekali anak dia tu jadi murung. Guru dia cerita lah. Akhir sekali report polis kena tangkap. Banyak dah dia cerita benda pelik pengalaman anak dia dengan ayah dia tu. Teruk. Anak jadi tak boleh nak bayar benda tu. Betul lah. Orang kata dah, di kalangan makhluk manusia ni ada binatang. Tapi di makhluk binatang tak ada manusia. Binatang semua binatang. Tapi manusia ni ada rupa manusia tapi binatang rupanya. Binatang bertawak gitu kan dia lebih lagi lah. Ada ni. Apa jadi gitu? Hak ni kita kata dosa-dosa biasa pun jadi diganda. Dah buat di tanah haram. Tu dosa berat tu. Anak sendiri boleh buat gitu. Jadi digandakan. Tak tahulah apa kesalahan dia sehingga hilang nilai fitrah manusia pun jadi hilang. Wallahu alam. Na'udzubillah min dzalik. Minta berlindung pada Allah. Lah ni cerita pelik-pelik. Kita tengok kisah pelik-pelik berlaku. Ustaz dengan cara ustaz. Nah, kena 13 tahun. Tak tahu setengah tu. Macam-macam lah kita tengok. Jadi minta berlindung pada Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Jadi tanda istimewanya tanah haram, orang buat dosa pun dia jadi Allah bui berganda dosa.
Kuantiti tu kalau dia tinggal semaya sekali sajalah, tidak jadi 2 kali, tapi dosa tu digandakan. Tidak digandakan perbuatan tu. Tidaklah kata cepat ni kan sekali semaya serupa dengan 100,000 kali semaya. Ni dah sekali tapi dosa tu dilipat gandakan. Akan tetapi kejahatan yang besar, maka balasannya sepertinya. Sedangkan kejahatan yang kecil, ganjaran seperti dia. Ni kalau tempat lain lah. Tetapi kejahatan yang dilakukan di tanah dan negeri yang diharamkan oleh Allah, yang kita sebut sebagai Al-Ardul Haram, tanah haram itu, meskipun tampak remeh kelakuan dosa tu kalau dibuat tempat lain, tapi bila dibuat di tanah haram, dia jadi besar. Nilai dosa tu, na'udzubillah min dzalik. Apa gitu? Allah telah pilih tanah haram sebagai tanah yang mubarak, yang diberkati. Jadi Allah akan beri nilai lah pada tempat tu. Ni nak ayatnya kuasa Tuhan secara mutlak. Dia cipta dan dia beri nilai pada mana-mana tempat, mana-mana masa, mana-mana orang untuk dia muliakan. Contoh hak logik lah kita. Ni kita ambil contoh hak secara mantik, secara logikal. Seseorang yang melanggar perintah raja di kawasan kedutaan raja tu, kawasan tanah istana lah, kedutaan raja lah kira kawasan tanah, ataupun di kawasan kedutaan mana-mana negara, tidak sama seperti orang yang melanggar peraturan di tempat lain. Maknanya kalau dia buat sesuatu yang buruk lah di istana raja yang dilindungi oleh perlembagaan, kita kata hukumnya tidak sama dengan dia buat di tempat lain. Mana dalam kehidupan manusia pun ada perbezaan begitu. Itu dalam keadaan manusia biasa pun ada perbezaan gitu. Jawapan yang memuaskan hati untuk kita memahami kenapa Allah lebihkan Masjid Haram sampai kalau semaya pun sekali semaya tempat lain serupa dengan 100,000 kali ganda. Bapa lebih gitu sebab Allah nak memuliakan tanah haram. Jadi bila kita faham kalau di istana pun gitu, yang tak boleh buat bahasa pun lain, bahasa pun lain, penuh dengan adat istiadat, kita kata. Kalau hak tu kita boleh faham Allah Rabbul Jalil Khaliqul Makhluqat, lagilah kita sepatutnya kita kena faham. Dan kita memahami keadaan dunia, dia membantu kita memahami keadaan akhirat itu. Akhirat lah kita sebut itu bab agama. Sebab pemuliaan tanah haram ni dia berkait dengan agama. Baik, sekarang kita pergi pada tajuk perasaan terpaut ke tanah haram. Bila Allah muliakan tanah haram dengan pelbagai keistimewaan sehingga buat dosa pun Allah hukum lebih teruk daripada tempat lain, perasaan manusia, orang Islam ni pun terhadap tanah haram bagi orang yang faham molek lah. Orang tak faham tu kita tak kira. Gi sekali dulu, gi teruk dulu, gi tidak naik kapal terbang. Naik di Pulau Pinang, naik kapal. Kalau orang mati kat dia tahu gitu lah tu. Dia kapal ikat kemas dia tahu dalam napuk tu putih kain kapal masuk. Naik bulan, asal tak silap berbulan-bulan lah gi balik. Berbulan-bulan gi balik. Gi sana duduk di Jeddah dulu, kena kuarantin dulu. Duduk situ berapa minggu pula baru boleh masuk ke tanah haram tu. Oh teruk dulu. Kita tak dapat je siapa tu kan. Pergi semetas masuk hotel lah, tidur tak apa-apa. Hak anak-anak ayatnya susah tapi hati nak pergi pula. Teringat. Doa pula biar siapa pula untuk kali seterusnya. Bapa gitu. Tapi gila ini tidak gitu. Ini juga termasuk dalam ikhtiarullah, pilihan Allah kepada makhluk dia. Rahsia keutamaan dan pengkhususan ini tampak pula pada hati seseorang itu terpaut, terikat lagi pula. Kecondongan hati, kecintaan hati terhadap negeri yang aman itu. Daya tarikan terhadap hati lebih kuat daripada daya tarikan terhadap besi. Besi berani nak menarik besi tu, lebih kuat lagi hati kita tertarik kepada tanah haram. Ia yang lebih tepat menyandan perkataan penyair. Ni penyair dia mari kata-kata penyair. Mahasinhu hayula kulli husnin wa maghnatisu afidatir rijali. Keindahan dia adalah melebihi segala keindahan di dunia. Dan lebih lagi daripada magnet lah yang boleh menarik hati seseorang lelaki. Manakala perempuan cantik itu lelaki akan tertarik. Lebih daripada waktu lagi. Lebih daripada magnet lagi yang boleh menarik logam itu. Oleh kerana itu Allah menceritakan bahawa tanah haram adalah tempat berkumpul manusia. Gitu kan. Tak ada di dunia dia. Benda sehingga masuk dalam perkara yang ajaib lah. Setiap masa tu dah. Tak kira kalau musim haji lagi lah, bulan Ramadan lagi lah, 10 akhir Ramadan lagi lah. 10 akhir Ramadan tu sampai 1 kilo lebih daripada dataran putih, bukan daripada Kaabah. Maya. Juta tu, silap-silap tu. Setiap masa begitu. Haji lagi lah. Baik. Jadi Allah sebut tempat berkumpul manusia, yakni mereka datang ke Masjid Haram
silih berganti dari seluruh penjuru. Setiap tahun perkara ini berlaku. Namun mereka tidak pernah rasa puas, rasa bosan. Susah pun, bila waktu nak klik tu jerit, klik rumah wasa nak pergi pula. Bahkan setiap kali mengunjunginya, mereka semakin jadi rindu kepada tanah haram. Dia mari pula kata penyair ni lah. Dia kata mata tak berkelip ketika memandang tanah haram, khususnya Masjid Haram tu lah. Hingga tatapan kembali padanya dipenuh rindu. Mana bila nak berpisah juga jadi rindu. Orang kita dulu biar ni tak boleh nak pakai mana ayat hari turun. Kata apa letak Kaabah dia ni. Dia kata mudah-mudahan Tuhan makbulkan orang nak pergi Mekah tengok tu dekat lah. Dia letak tu muka nak tubik pintu mana besar. Sekali tubik tengok muka ya Allah sampai ke halu ke tanah haram. Semua dia doa gitu. Apa tu? Tempat lain dia tak buat. Sebab tanah haram. Kalau kita okay, mudah ni tu banyak. Boleh kata setiap rumah tu ada. Kecil besar. Apa gitu. Bila Allah muliakan tanah haram, maka dia jadi lagu tu lah. Tapi orang lain tak boleh buat. Itu dia panggil ikhtiar Allah. Termasuk dalam orang panggil kudrat Allah, kemampuan Allah. Dari sudut ke dah? Rububiyah. Kena ingat dari sudut rububiyah tu. Baik. Seterusnya, demi Allah, ramai orang pergi sana kalau dulu kat sebab naik utang, naik kuda, jalan kaki, rombongan sekapung sekali ramah mati di tengah jalan, kena kutak utari, lanu darat, ropok, macam-macam. Disalib oleh tentera-tentera musuh dalam perjalanan dulu. Dan terluka dalam perjalanan kerana diganggu oleh orang panggil orang jahat dalam perjalanan. Kalau pergi kapal terbang kat, kadang-kadang orang haji install kapal terbang tu haji saja. Bahaya ke kalau jatuh kapal terbang mati semua. Oh, pergi semacam tak takut. Bila berapa banyak pula harta dan nyawa dikorbankan kerana cinta pada tanah haram. Sehingga orang cinta pada tanah haram rela berpisah dengan jantung hati, kekasih dia di rumah dan keluarga dan tanah tumpah darah. Apa gitu? Nak ayatnya dulu susah ke muka. Sudah lagi tu berbulan-bulan. Lepas tu tidaklah sesenang sebab kita lah ni. Kalau pergi jalan darat lagi risiko besar. Tapi pergi semacam. Apa tu? Kerana rindu. Apa jadi gitu tu? Sebab Allah telah memuliakan tanah. Allah dengan kuasa, maka dia timbulkan perasaan cinta. Bukan berlaku secara kebetulan tu. Tidak. Sehingga kadang-kadang kita tengok orang kita tak tahu gapo tanah haram pergi juga. Baik, cuba kita tengok lagi. Dia sebut di sini, dia kata semua ini. Hak kita sebut sini, hak kita bincang sini, kita panggil Baitullah. Gedia Baitullah tu Masjid Haram lah. Apa nama Baitullah? Dia ayat sini setiap makhluk yang Allah nisbahkan kepada nama dia. Baitullah, Ibadur Rahman, Duyufur Rahman. Apa dia lagi kita panggil? Sebab masjid ni kan Baitullah, mana-mana masjid mana Bait. Jadi setiap makhluk yang dinisbahkan kepada Allah itu tanda bahawa kemuliaan, itu tanda kemuliaan. Bapa rumah ni dipanggil Baitullah. Nak ayat ni rumah tu mulia. Bapa orang pergi mengerjakan haji dipanggil Duyufur Rahman. Tetamu-tetamu Tuhan Ar-Rahman. Sebab Allah memuliakan mereka. Kita kena sedar tu. Maknanya kita sebagai Duyufur Rahman ni kita musafir bukan seperti musafir biasa. Kalau musafir pun kita banyak dah doa mustajab. Lagilah bila kita ni musafir untuk haji dan umrah. Bahkan kita dipanggil Duyufur Rahman. Kita pergi melancong, musafir juga. Tetap ada juga orang panggil mustajab doa. Tapi orang tak panggil Duyufur Rahman pergi melancong ke Jepun. Kan ada panggil Duyufur Rahman. Pergi Mekah dia panggil Duyufur Rahman. Nisbah pada Tuhan. Dia kata semua nisbah bila dinisbahkan kepada Allah. Misalnya baiti wa tahhir baiti lit-taifin, misal contoh, muliakanlah, bersihkanlah rumahku, arahan Allah kepada Nabi Ibrahim itu dan juga Nabi Ismail lah. Apa tu? Nak ayat ni rumah dia ni, bila kata rumah dia, bukan Allah tu bertempat ada rumah gitu. Kita tak kata gitu. Itu nisbah tu, nisbah takrim dan ta'zim, kerana memuliakan dan mengagungkan. Baik, seterusnya perenggan yang kedua. Semua yang dinisbahkan oleh Tuhan, oleh Rabbu Ta'ala, oleh Tuhan pencipta alam yang maha tinggi, maha agung, dia nisbahkan makhluk pada diri dia. Maknanya makhluk itu ada keistimewaan dan pengkhususan dibanding dengan yang lainnya, dan perkara itu patut dipilih dan dikhusus. Ni kita semua pun ada juga dalam keadaan tertentu. Kalau kita ikut hidup beragama, kita juga dinisbahkan. Dia panggil Ahlullah misalnya. Siapa dia Ahlullah? Orang yang jaga agama Allah, jaga syiar-syiar agama Allah. Dipanggil Ahlullah.
Ahlullah ni mana orang rapat dengan Tuhan. Syaratnya kena ikut sunnah Nabi, ikut ajaran agama. Maknanya kalau siapa, boleh jadi kalau orang bui ahlullah, dalam keadaan kita tak sapa title ahlullah, tak dapat kemuliaan. Tapi kalau orang tak bui pada kita ahlullah, tapi kita sudah sapa tak tu dengan sebab komitmen tinggi kita dalam agama, kita tetap dapat kemuliaan. Sebab tu hadirat, usahalah melakukan ibadat sunnah Nabi, jaga mulia. Mana kalau kita berada di tengah-tengah orang buat bidah, kita lari tu, tak seduk situ. Baru orang panggil ahlullah, nanti dia tu bokok gitu dah. Kita kelih pun sekarang. No. Tak salah. Ambo benci sangat ni, tapi dia duduk depan kali. Ya, dia lagu tu. Duduk atas pentah pula tu. Bertilah cari kerja lain. No. Baik, cuba kita tengok lagi di sini. Kemudian penisbatan ini memberikan keutamaan lain dan pengkhususannya serta keagungan melebihi apa yang ada sebelum dia nisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ringkas. Baik, seterusnya cuba buka muka surat 58 itu. Habislah. Sekarang ni kita nak masuk at-tafdil bainal azminah, keutamaan ataupun kelebihan yang diberikan oleh Allah antara waktu-waktu. Sebab hidup kita ni adalah waktu, umur kita ni adalah waktu, masa. Rupanya masa ni ada yang dianggap tinggi, bernilai, berharga, keemasan di sisi Allah. Semua masa ke? Tidak. Bila tu masa tu? Cuba kita tengok di sini. Jadi kalau umat Islam tak tahu ni, hidup dia akan jadi lara. Dia masuk waktu yang mulia pun, supaya dia tak ada rasa apa. Tu kesan. Baik, cuba kita tengok. Orang gerak-gerak geruk, kita kata dah, hari Arafah, hari puasa, kelebih hari. Dia tak erti. 10 dah hari ni, dia kata. Raya, tak ingat Arafah. Tak cara buat agama. Tu benda-benda gitu dia nak bicara sini. Maknanya tujuan dia ni nak suruh supaya kita kena ingat benda-benda gitu. Orang panggil waktu-waktu besar dalam agama kita. Kena ingat. Masuk dalam tajuk ni pula, kategori ni pula, Allah Subhanahu Wa Taala mengutamakan sebahagian hari, sebahagian bulan dan sebahagian kita kata tarikh-tarikh yang lain. Hari terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah hari Qurban, 10 Zulhijjah itu. Itu hari terbaik. Lagu mana Nabi buat pada 10 Zulhijjah? Kena tahu sunnah 10 Zulhijjah. Jangan buat ikut-ikut sera nak buat. Orang kita ni ada anak rakyat dia rakyat kanan lah. Dia kata dia nak korban akikah 10 Zulhijjah. Sebab dia kata hutangnya tu boleh dua-dua. Akikah pun boleh. Lepas tu korban raya haji pun boleh. Dia kata siapa dia kata boleh dua-dua. Nabi memang takut saja dua-dua. Dia kata ada ustaz rakyat. Tanya ustaz tu dia ambil dalil mana. Tak boleh kita nak ikut surah kita. Cuba kat mari Nabi korban akikah pada 10 Zulhijjah. Memang dalam kitab fiqh ada sebut, tapi dia sebut harus ya. Dulu masa ana mula-mula sebut ni untuk guru kita lah. Dia kata ahli fiqh kata tu boleh juga. Boleh juga setahu mana tak tahu. Tapi kita nak kata boleh dua-dua tu dia kena ada dalil. Kena ada dalil tu. Kena tak boleh kita ikut surah gitu. Lepas tu kalau buat tiga kan, nak gabung, nak korban lain pula. Banyak lagi boleh. Dia tak kira agama, dia tidak main capu lagu tu. Dia dalil. Amrun tauqifi. Cuba kita tengok sini. Misalnya 10 Zulhijjah tu, itu merupakan hari yang paling baik di sisi Allah. Inilah orang panggil hari haji akbar. Sebagaimana disebutkan dalam sunan, dalam kitab-kitab hadis utama, yang diriwayatkan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, hari paling utama di sisi Allah adalah hari Qurban, kemudian hari Al-Qar. Gapo dia hari Al-Qar tu ulama khilaf ni, kita baca selepas. Hari Al-Qar. Cumanya pendapat yang paling kuat hari Al-Qar ni pada 11 Zulhijjah tu, ketika berada di Mina selepas Qurban. Biasanya kita rehat pada hari tu banyak rehat hari tu. Bukanlah hari buat haji hari 11 Zulhijjah tu. Tu lebih setengah ulama kata lebih kuat. Mana Al-Qar tu hari kita menetap rehat, tak banyak aktiviti pada sebelah tu lah. Hari pertama tasyrik tu. Tukuk mana pun khilaf tu sebab sini dia buat. Sebahagian lagi berpendapat bahawa hari Arafah lebih utama. Ada kata hari Arafah lebih utama, hari ke-9 bukan hari ke-10 Zulhijjah. Iaitu pada hari sebelum, lebih utama daripada hari 10 Zulhijjah, hari Qurban itu. Pendapat inilah yang masyhur di kalangan mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i. Hari Arafah lebih utama daripada hari Qurban. Ini pendapat masyhur dalam mazhab ini. Bukan 10 Zulhijjah, hari Arafah tu. Sedangkan tadi kan sebut tu hari paling utama dalam hadis tu pada hari raya Qurban itulah 10 hari bulan. Lepas tu hari Al-Qar setelah
ketika di Mina tu. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i mengikut pendapat yang masyhur, dia kata tidak, hari 9 Zulhijjah, orang panggil hari Yaum Arafah tu. Nabi kata Al-Hajju Arafah. Itu lebih utama lagi. Kata mereka kerana ia adalah hari haji akbar terbesar yang berpuasa padanya menghapus dosa 2 tahun. Kan puasa hari Arafah kan? Tak ada satu hari di mana Allah membebaskan hamba yang lebih banyak daripada hari Arafah. Ini pendapat tokoh dalam mazhab Syafi'i. Kerana Allah SWT pada hari 9 Zulhijjah, hari Arafah itu, dia dekat kepada hamba-hambanya. Dekat ni maksudnya mudah dia menerima kau. Dia pahala sebesar-besarnya buat ibadat. Segitulah maksudnya. Baik. Kerana Allah SWT pada hari itu dekat pada hamba-hambanya. Kemudian Allah membanggakan. Allah sebut nama orang yang puasa pada 9 hari Arafah. Di alam malakut. Ketika mereka berada di tempat wukuf. Maknanya mereka tidak puasa lah. Mungkin mereka buat haji tu. Kita ni puasa. Kukuk mana per hari tu? Orang pergi wukuf di Arafah tu. Maknanya di alam malaikat tu harum nama dia. Disebut. Besar tu. Itu mengikut ulama pendapat masyhur dalam mazhab Syafi'i lah. Tetapi kata Ibnul Qayyim, bagi dia pendapat yang benar, dia tarjih pendapat pertama, iaitu 10 Zulhijjah tu. Mengikut Ibnul Qayyim. Tak apalah tu. Sebab hadis ini jelas menunjukkan hal itu tidak ada dalil bertentangan dengannya yang boleh menandinginya. Dan pendapat yang benar bahawa hari haji akbar adalah hari raya Qurban. Itu betul lah. Demikian berdasarkan firman Allah, dan inilah suatu maklumat dari Allah dan Rasul kepada umat manusia pada hari akbar, iaitu 10 Zulhijjah, hari raya haji. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahawa Abu Bakar dan Ali radhiyallahu anhuma mengumumkan maklumat itu pada hari raya Qurban, bukan hari Arafah. Umum ke dia? Umum tentang haji akbar. Dia umumnya pada 10 Zulhijjah, bukan pada 9 Zulhijjah, tidak. Lalu disebutkan dari Sunan Abi Daud dengan sanad yang paling sahih bahawa Rasulullah bersabda hari haji akbar itulah hari raya Qurban. Bukan 9 Zulhijjah, 10. Demikian juga pengutamaan 10 Zulhijjah atas hari-hari lain. 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah tu. Kan bagi orang yang nak berkorban, kan dia kena tak boleh potong kuku. Itu sunnah yang besar lah. Bukan kalau potong pun jadi sah juga korban tu. Cuma yalah, tak ada lah fadilat tu. Sesungguhnya 10 hari utama Zulhijjah ni dikira hari-hari utama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari dilakukan padanya amal-amal saleh yang lebih disukai Allah daripada dilakukan pada hari-hari 10 Zulhijjah, 1 hingga 10 Zulhijjah. Anda tengok dalam kitab Syiah ni, pada hari itu dia penuh dengan program dia, sambutan membesarkan hari itu sebab dia nak sambut. Rayanya besar hari itu dia sambut. Kalau bulan kita tahu bulan Muharram, lagu tu juga banyak nak sambutan pokok Syiah ni. Kita ni tidak. Kita ni mengikut sunnah Rasulullah. Kalau kita perhatikan dalam 10 orang panggil Zulhijjah ni, 1 hingga 10 ni, sebenarnya kelebihan digandakan pahala amalan biasa tu, tak ada amalan lain dah. Sebab tu kalau kita boleh buat amalan pada 10 tu lebih banyak daripada lain, lebih besar lagi pahala. Kita fikir pada kualiti, bukan kata ada amalan khusus pun, tak ada tu ya. Lah ni dia ada hari penghayatan, hari wukuf dia panggil. Dia buat hari tu. Dia ada package dia lah. Mula-mula sekali dia semaya taubat, sunat taubat. Dia semaya ramai-ramai berjemaah lah tu. Lepas tu dia baca Yasin. Anak cedek dia suruh baca surah Baqarah, dia tak si. Dia nak baca Yasin, dia kata ikutlah. Dia kata Quran juga ustaz, dia kata Baqarah Quran juga. Tak si. Baca tu tak apalah, biarlah. Kita cedek lah baca lain pula. Hak setara dengan hak tu. Supaya biar musing. Lepas tu yang ketiga dia, dia tahlil. Dia ada package dia. Tapi nama dia penghayati hari wukuf. Tidak lagu tu Nabi hayati hari wukuf. Cuba tengok dalam hadis kelebihan. Tak ada benda-benda gitu. Tu bagi ana, katanya ana lah, tak buat tu lebih baik. Takut orang-orang ingat lagu ni cara sambut hari wukuf. Dia tak, orang kita ni berhimna sambut. Sebab tu dia kena beri penjelasan. Sambut dengan ingat lain, dia tak sambut. Dua perkara yang berbeza tu. Ana pernah catat tanda tu. Kita duk baca hadis kuliah dalam satu waktu tu. Pernah, biasalah bukan pernah. Dalam tempoh 45 minit 150 kali kita selawat ke Nabi. Tambah-tambah bila kita mengajar hadis. Kau ni berapa kali dah. Kalau mengajar hadis lagi lah. Sebab apa? Bincang khusus. Ibn Hibban kata tu sebenarnya maksud selawat sebenarnya anjuran supaya belajar sunnah. Baik, tak apalah kan. Cuba kita tengok lagi sini. Jadi bila Nabi sebut
Dalam Sahih Bukhari riwayat daripada Ibnu Abbas, Nabi kata tidak ada hari dilakukan amal-amal yang soleh pada hari itu lebih disukai oleh Allah pada 10 hari awal Zulhijjah itu. Maka sahabat tanya Nabi, kalau dengan jihad mana lebih besar? Jihad fi sabilillah mana lebih besar? Nabi jawab, mana besar 10 hari itu lagi? Kecuali seseorang yang keluar untuk berjihad dengan diri dan hartanya, kemudian dia tidak kembali membawa hal itu sedikit pun. Mana habis pergi jihad tu habis, kadang-kadang dia pun mati. Oh tu lebih Ataupun kalau tak mati pun bawa uta, dia bawa mampu ke habis. Yang cicai dalam peperangan. Uta, 2 ekor kuda dia bawa semua. Semua orang panggil apa dia? Senjata rosak belaka, tak boleh guna. Sebab pedang untuk perang ni bukan pedang biasa. Wijak dia panggil, dia tak sini, apa dia panggil tu? Perisai tu. Itu bukan main-main tu, mahal tu, baju besi mahal tu. Sehingga kalau boleh waktu jual, sahabat kata kalau boleh pakaian tentera ni kita jual, hasil pada ghanimah kalau kita jual, boleh makan mewah ni boleh makan lah sebenarnya. Rakyatnya mahal harga dia tu. Katakanlah hilang semua, kalau dia tak mati syahid pun dia balik dalam keadaan tubuh dia. Tu memang lebih lah tu lebih daripada 10 hari tadi lah. Hari-hari inilah yang Allah bersumpah dalam kitab dia, dalam Quran, wal fajr wa layalin ashr, demi waktu fajar dan 10 hari, 10 malam. Jadi 10 malam Zulhijjah lah. Oleh kerana itu disukai pada hari-hari ini memperbanyakkan takbir, tahlil dan tahmid. Memperbanyakkan, bukan suruh buat sambutan, tidak. Nabi SAW bersabda, perbanyakkanlah pada 10 hari awal Zulhijjah itu takbir, tahlil dan tahmid. Perbandingannya dengan hari-hari lain sama seperti perbandingan tempat-tempat manasik haji dengan tempat-tempat lain. Besar tu. Ni tempat-tempat yang melibatkan pengerjaan haji. Masjid Mekah termasuk tu pengerjaan haji. Saya mesti buat aku. Kalau tak boleh nak tahlul tu. Gede lagi pada di Arafah, Muzdalifah, Mina, semua tu dia panggil kawasan masy'ar, tempat haji, melibatkan kita mengerjakan haji. Mana kalau nak banding sama dengan tu. Sama dengan tu. Kalau kita boleh hisi 10 awal Zulhijjah, kita boleh kelebihan seperti kita pergi mengerjakan haji di tempat-tempat tu. Contoh lain kat keutamaan bulan, kalau bulan kat bulan Ramadan lah, nak berbanding bulan lain. Lepas tu kalau dalam bulan Ramadan sendiri, kalau nak kira hari, 10 hari terakhir tu, kalau malam-malam sebelumnya keutamaan Lailatul Qadar, nak banding dengan malam-malam lain sehingga 1000 bulan. Tu kita kena ingat tu. Jadi bila kita tahu ni, mana dia kena ada dalam kepala kita. Kena ambil tahulah bulan-bulan Islam tu. Kemudian ni perbandingan antara 10 hari Zulhijjah dan 10 terakhir bulan Ramadan serta Lailatul Qadar dan malam Isra' dan Mi'raj. Jika engkau perhatikan, jika engkau kata gini, menimbulkan persoalan, mana yang lebih utama? 10 hari awal bulan Zulhijjah ke ataupun 10 akhir bulan Ramadan? Sebab kalau bulan Ramadan ni dia panggil hari kemuncak tu hari 10 akhir. Dan mana pula lebih utama? Malam Lailatul Qadar dengan malam Nabi Isra'. Nabi Isra' pada waktu malam. Mana lebih mulia dengan malam Qadar? Kata Ibnu Qayyim. Jadi saya kata gini sebagai jawab. Adapun pertanyaan pertama, mana lebih antara 10 hari Zulhijjah atau 10 akhir bulan Ramadan? Maka yang benar bahawa malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan lebih utama daripada malam 10 ataupun termasuk hari 10 awal bulan Zulhijjah. 10 akhir Ramadan lebih utama lagi. Kata Ibnu Qayyim. Sementara hari 10 Zulhijjah, hari tadi malam, dia sebut dia beza kata. Dia gini hadirin, kalau dalam bulan Ramadan sendiri pun, sebab tu bulan Ramadan ni ulama dia sebut berbeza-beza. Sebab tu dari setengah-setengah kitab, apa maksud bulan Ramadan? Bulan Ramadan ialah bulan yang berpuasa siang hari, berqiyamul pada malam hari. Dia sebut gitu. Jadi maknanya kelebihan bulan Ramadan pada siang hari itu dengan sebab puasa. Amalan lain tu serupa. Tapi kelebihan malam, dia ada tarawih. Ulama kata tarawih sudah dikira qiyamul lail dah tu, menghidupkan malam dah tu. Dan dia ada pula orang panggil bangun waktu malam untuk baca Quran, menghidupkan malam, tidur sekejap lepas tu bangun. Jadi bulan Ramadan dikenali bulan yang berpuasa di siang hari dan berqiyamul lail pada malam hari. Lebih terkenal gitu. Tak ada orang kata bulan Syawal ni apa? Bulan Syawal mana berpuasa di siang hari. Tak ada orang guna istilah itu. Sebab orang ni puasa genap sebulan. Baik. Kalau orang tanya, mana lebih utama 10 Zulhijjah ataupun 10 akhir bulan Ramadan? Soalannya tanya umum gitu ya. Saya jawab, kata Ibnu Qayyim,
Hak benarnya malam-malam 10 akhir bulan Ramadan lebih utama daripada malam 10 Zulhijjah. 10 awal Zulhijjah. 10 awal Zulhijjah. Malam 10 akhir Ramadan lebih utama daripada malam awal 10 Zulhijjah. Sementara kalau nak kira hari, mana siang hari. Siang hari 10 Zulhijjah lebih utama daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini pada pandangan Imam Ibn Qayyim. Kalau waktu siang, dia kata bulan Zulhijjah lebih utama. Berdasarkan perincian ini, maka hilanglah kesamaran. Perkara yang menunjukkan hal itu bahawa malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan lebih utama kerana adanya malam qadar. Itu alasan yang diberikan oleh Ibn Qayyim. Kerana malam untuk dia gini, walaupun kita kena ingat ulama tidak ijma' bahawa malam qadar ni mesti 10 akhir Ramadan malam itu. Ulama tidak ijma' tu. Cuma jumlah yang ramai kata begitu. Sebab Imam Ibn Taymiyah antara mengatakan Lailatul Qadar ni sepanjang tahun. Dia antara yang sebut sepanjang tahun. Bukan dia sahaja adalah dia orang lain pun. Lepas tu kalau kita tengok berkenaan dengan hak ni lah, kalau Syekh Ethiopi tu bincang dalam kitab Syarah Nasa'i tu, dia mari lagi pandangnya yang mengatakan bahawa sepenuh, bukan tidak terhenti pada 10 akhir Ramadan. Mana kemungkinan belaka tu awal Ramadan pun boleh jadi. Tidak seperti 10 Ramadan akhir, tidak. Tapi jumhur kata, dasar pada hadis-hadis, dia kata akhir malam 10 akhir itulah malam yang lebih kuat untuk adanya turunnya malam qadar itu. Itu pendapat jumhur lah. Jadi Ibn Qayyim berpendapat begitu kerana ada Lailatul Qadar tu lah. Dan ia terjadi pada malam hari. Sebab tu jadi lebih tu bulan akhir 10 akhir Ramadan. Sedangkan 10 awal di bulan Zulhijjah dia lebih utama kerana pertimbangan hari-harinya. Kerana di dalamnya terdapat hari korban, hari Arafah dan hari Tarwiyah dipanggil. Pada 8 tu lah. Jadi hak ni kan tu lebih kerana ada hari tu. Hari lain tak ada. Kita pergi pada muka surat 64. Sekarang ni kita nak tengok pula antara hari Jumaat dan hari Arafah. Sebab tentunya ada kelebihan Nabi sebut khusus. Tentu ada kelebihan. Kalau nak bani malam Isra' tu, kalau mengikut Hafiz Ibn Hajar, dia kata tak ada kelebihan khusus sebenarnya malam Isra' tu. Tak ada kelebihan khusus. Dia ada buat satu risalah dia mari hadis. Tapi kalau sebut hari Jumaat ada kelebihan. Hari Arafah pun ada kelebihan. Tapi kalau banding hak mana lebih? Tu tajuk dia. Kalau orang tanya mana lebih utama hari Jumaat atau hari Arafah? Ibn Hibban meriwayatkan dalam kitab sahih dia, Sahih Ibn Hibban dia, satu riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, matahari tidak terbit dan tidak terbenam pada hari yang lebih utama daripada hari Jumaat. Nak ayatnya hari Jumaat tu hari yang paling lebih. Semua naik matahari, terbenam matahari semua berlaku pada setiap hari. Tapi pada hari Jumaat itu lebih mulia. Tu maksud dia, naik matahari, terbenam matahari setiap hari berlaku. Tapi naik matahari, terbenam matahari yang berlaku pada hari Jumaat, itu maksudnya hari Jumaat lah tu. Hal tu lebih utama. Ini mengikut riwayat Ibn Hibban. Disebutkan pula dari hadis Aus bin Aus, sebaik-baik hari terbit matahari adalah hari Jumaat. Ni kira-kira dua dalil. Ni mana hari Jumaat lah. Baik. Maka dijawab, sebahagian ulama cenderung melebihkan hari Jumaat atas hari Arafah dengan dalil hadis tadi lah. Kita baca ni. Apa lebih hari Jumaat? Hadis tadi. Bahkan Al-Qadhi Abu Ya'la menukil satu riwayat daripada Imam Ahmad bahawa malam hari Jumaat lebih utama daripada malam Qadar. Namun yang benar hari Jumaat adalah hari paling utama di antara hari-hari dalam satu minggu. Sementara hari Arafah dan hari Qurban adalah hari paling utama di antara hari-hari dalam setahun. Demikian pula halnya malam Qadar dan malam Jumaat. Mana malam, sebab malam Qadar ni kira-kiranya lebih utama nak bani malam Jumaat. Sebab malam Jumaat ni utama, tapi tidaklah dilebut seperti 1000 bulan tu buat kebajikan tu. Begitu maksudnya. Kemudian kelebihan wukuf Arafah pada hari Jumaat. Ni kita bincang, ni kena ingat, bincang waktu-waktu yang dinyatakan ada fadilat berdasar pada nas. Waktu kita bincang ni, dia nak kait dengan Allah menciptakan alam, termasuk alam ni masa yang berlalu, termasuk tempat. Jadi bila Allah muliakan waktu tu, dia ada berkait dengan kehidupan umat Islam. Tu nak ayat. Bila Allah muliakan waktu-waktu tertentu, waktu tu Allah cipta, itu isyarat bahawa umat Islam kena ambil perhatian terhadap waktu tu. Oleh kerana wukuf hari Jumaat di Arafah memiliki kelebihan, ini kita nak bincang pula kelebihan wukuf di hari Arafah pada hari Jumaat. Oleh kerana itu wukuf hari Jumaat di Arafah memiliki kelebihan dibanding hari-hari lain.
dari beberapa sudut antaranya. Kerana berkumpulnya 2 hari, yang mana keduanya adalah hari paling utama dalam Islam, hari Jumaat tu. Lepas hari kena hari wukuf pun kena hari Jumaat, 2 kali berhimpun. Jadi lebih lah, berganda jadi. Itu pendapat pertama. Yang kedua, pada hari Jumaat terdapat satu waktu yang dipastikan akan dimakbulkan doa. Dalam riwayat sahih tidak disebut waktu mana tu. Mana dalam satu waktu dalam hari Jumaat tu Allah akan makbulkan doa. Jadi kalau nak dapat kena banyak ibadat lah hari Jumaat tu. Itu tujuan dia. Dia ni di sebalik menyatakan ni tafdiluz zaman, dia sebenarnya nak targhib supaya iktsarul ibadah, membanyakkan ibadat. Dan kebanyakan pendapat mengatakan bahawa waktu tersebut adalah sesudah salat asar. Ada kata selepas salat asar. Sementara orang-orang wukuf pada saat itu sedang berdiri berdoa dan merendahkan diri. Ada juga kata gitu. Yang ketiga, bertepatan dengan hari wukufnya Nabi, sebab Nabi wukuf hari Jumaat. Yang keempat, pada hari itu semua manusia di pelbagai benua berkumpul di negeri masing-masing untuk mendengarkan khutbah dan melaksanakan salat Jumaat, bertepatan dengan berkumpulnya jemaah haji di Arafah. Maka berkumpulnya orang Islam di masjid-masjid di seluruh dunia pada saat jemaah haji berkumpul dan berdoa di Arafah dengan penuh tawaduk pada Allah, menghasilkan perkara yang tidak didapatkan pada waktu lain. Kita mudah nak bahaginya. Mana hari Jumaat kan kita semaya Jumaat tu lah, kita pergi semua tu. Kadang tak mai subuh pergi mai Jumaat. Sebab dia tak boleh mai rumah. Namanya ramai masjid, tak muat masjid. Kalau kita tengok di dalam konteks, kita ambil di Kelantan lah. Supaya di luar pada Kelantan pun masjid banyak lah. Tapi mai Jumaat penuh. Paktan kau sama. Pergi lewat sikit tak hidup alaikum. Mula duduk tepi gitu ya. Hari Jumaat seluruh dunia. Tepat ada orang Islam, tak cukup syarat dia sembahyang Jumaat. Masa tu orang Islam seluruh dunia pergi ke satu tempat bernama Arafah. Banyak kat situ khutbah, baca doa, sembahyang, macam-macam ibadat buat di situ. Serentak. Itu lebih. Nampak tu wahdatul amal. Kesatuan dari segi perbuatan itu. Begitulah. Kemudian hari Jumaat adalah hari raya. Ni kita mengambil kira hari wukuf berlaku pada hari Jumaat. Hari Jumaat tu dianggap sebagai Id, hari raya. Sedangkan hari Arafah adalah hari raya bagi jemaah haji yang berada di Arafah. Oleh kerana itu tidak disukai bagi mereka yang berada di Arafah berpuasa pada hari itu. Sebab tu orang yang nak mengerjakan haji, orang yang wukuf ni dia tak boleh puasa. Imam Nasa'i meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah melarang puasa pada hari Arafah di Arafah. Akan tetapi sanad dia ada masalah kerana Mahdi bin Harb al-Abdi majhulul hal, tidak dikenali. Sementara semua jalur riwayatnya akan sampai kepada dia, orang panggil dia lah menjadi madar kepada riwayatnya. Semua banyak riwayat tapi gigi dia berlaku. Dia tu majhul, lemah. Hanya saja tercantum dalam kitab sahih, yakni kitab Bukhari, dari hadis Ummul Fadl, sesungguhnya manusia berselisih di sisinya pada hari Arafah tentang puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian mereka berkata Nabi berpuasa, sebahagian lagi berkata beliau tidak berpuasa. Maka Ummu Fadl mengirim segelas susu pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau sedang wukuf di atas unta di Arafah. Beliau pun meminumnya. Dia kata ni Nabi tak puasa ni. Aku atas susu dia minum. Mana tak puasa lah mana. Tak puasa tu lah. Kalau puasa dia menyalahi sunnah. Siapa dia khilaf pula, ada kata tak sah, ada kata sah tapi mana kena denda, macam-macam lah pula. Hak Maulid ni ada tak ada khilaf. Tak puasa lah. Tak boleh puasa lah gitu. Cuma kita tidak di Arafah ni kena puasa lah sebagai sunat yang besar. Kemudian dia sebut pula sini hikmah anjuran tidak berpuasa. Ni nak semua ni kemudian nak takut ilah pun. Nak ayatnya bila Allah sebut tentang kebesaran hari-hari tertentu, maka adalah sesuatu yang Allah kaitkan dengan ibadat. Itu maksud dia. Hikmah anjuran tidak berpuasa pada hari Arafah ketika berada di Arafah. Bapa orang yang panggil jemaah haji lah kita kira. Bila dia duduk di pada Arafah tu, dia dianjurkan tidak berpuasa. Katakanlah dia nak puasa juga, tetap sah haji dia pun. Memang sah haji dia tu. Para ulama berbeza pendapat tentang hikmah disukainya tidak berpuasa pada hari Arafah ketika berada di Arafah. Sebahagian mereka berkata memperkuat seseorang untuk berdoa supaya dia ni lebih kuat untuk berbuat. Kuat ni maknanya banyak, panjang berdoa. Ini adalah pendapat Al-Khirki dan selain daripada Al-Khirki. Selain mereka, di antaranya adalah Syekhul Islam Ibn Taymiyah berkata hikmah tidak dianjurkan berpuasa pada 9 Zulhijjah, hari Arafah tu,
adalah hari raya bagi orang yang berada di Arafah tu, hari raya bagi dia. Hak 10 pun ada juga. Maka tidak disukai berpuasa padanya. Yang mendukung pendapat pendukung, yang ni orang sependapat dengan Imam Ibn Taymiyah dalam masalah ini, mereka berkata, dalil bagi hal itu hadis dalam As-Sunan, dan beliau sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hari Arafah al-hari an-nahr, yaumun nahr, hari korban, dan hari-hari Mina adalah hari-hari raya bagi kita pemeluk Islam. Ada tu dalilnya. Syekh kami berkata, hanya saja hari Arafah menjadi hari raya bagi orang-orang di Arafah. Syekh kami ni mana Ibn Taymiyah lah. Hanya saja hari Arafah menjadi hari raya bagi orang-orang di Arafah, kerana saat itu mereka berkumpul. Tak apalah, maknanya ayatnya itu hari besar. Itu salah satunya. Kemudian dia buat sini lagi, dia kata, kenapa tidak dianjurkan berpuasa pada hari Arafah tu? Pertama sekalinya kerana bertepatan hari itu di mana Allah menyempurnakan agamanya kepada hamba-hambanya yang beriman, dan hari di mana Allah mencukupkan nikmat atas mereka, itulah ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madinah. Itulah mana waktu tu turun ketika wukuf hari Jumaat, dan ketika Nabi dan sahabat dia wukuf di Arafah, hari tu turun ayat panggil kamalul Islam, dia panggil ayat kamal, kesempurnaan agama. Anda nak ringkas ke? Yang ketujuh, bertepatan dengan hari wukuf yang agung, bertepatan dengan hari perkumpulan yang besar dan wukuf yang agung di hari kiamat. Mula-mula berkumpul di pada mahsyar tu, hak tu kira-kira 9 Zulhijjah juga. Sebab kiamat terjadi pada hari Jumaat. Namun sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari yang terbit padanya matahari al-Jumaat. Pada hari itu diciptakan Adam, padanya dimasukkan ke dalam syurga. Hari Jumaat juga, hari Jumaat juga dikeluarkan, padanya dikeluarkan dari syurga tu Nabi Adam. Itulah Nabi Adam tu. Nabi Adam ke asal daripada syurga, dikeluarkan daripada syurga. Pada hari Jumaat juga terjadi kiamat. Pada hari Jumaat juga pada hari Jumaat juga dia ada satu waktu. Hang ni tak tahu bila. Anda tengok dalam syarah Tirmizi, Tuhfah tu, adalah ulama sebut waktu lepas asar, tapi tidak muktamad semua tu. Waktu tu menjadi mubham, tak jelas, misteri. Tapi hari Jumaat itu isyarat supaya perbanyakkan ibadat. Walaupun bawa kereta pun doa, tak sebuti hari Jumaat. Sebab kita tak tahu bila waktu tu tiba tu. Hari Jumaat juga waktu berlaku. Dan bertepatan seorang Muslim memohon kebaikan kepada Allah, nescaya Allah akan memberikan. Sebab dia ada satu waktu yang sangat istimewa. Dia panggil saat mustajabud da'awat, saat ketika diperkenankan doa. Oleh kerana itulah Allah mensyariat kepada hamba dia satu hari untuk berkumpul padanya. Mereka mengingat awal mula penciptaan dan tempat kembali surga dan neraka. Jadi bagi orang yang faham perkara ni, sama ada Arafah tu 9 Zulhijjah tu berlaku pada hari Jumaat ke ataupun tak berlaku pada hari Jumaat. Hari Jumaat sendiri dia hari ingat kepada peristiwa-peristiwa besar. Semua tu berkait dengan akhirat berlaku. Sebab itulah kalau hari Jumaat seorang tu masih tak semaya lagi, buat maksiat lagi, ini jahil telajak, jauh sungguh daripada agama tu. Tak apalah, seterusnya lah. Allah SWT telah menyediakan untuk umat hari Jumaat sebab padanya permulaan dan padanya pula saat kembali. Oleh sebab itu Nabi SAW biasa membaca pada salat fajar 2 surah As-Sajdah dan juga Hamim. Hal ata 'alal insan, suratul insan itu, yakni surah Ad-Dahr atau suratul insan. Kerananya kedua surah ini mencakup apa yang telah terjadi dan akan terjadi pada hari Jumaat. Sama ada diciptakan Adam, peringatan akan awal mula penciptaan makhluk dan tempat kembali, serta waktu masuk surga dan neraka. Semua itu berlaku pada hari Jumaat. Beliau mengingatkan umatnya pada hari itu apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Dengan demikian seseorang teringat wukuf dunia paling agung ialah Arafah, dan wukuf yang sangat hebat di hadapan Tuhan Rabbul Jalil adalah hari Jumaat. Dia panggil Yaumul Mahsyar, dia panggil hari mahsyar itu. Hari mahsyar ni apa? Hari mahsyar dibangkit daripada kubur itu. Belum sempat tengah hari penghuni syurga telah menempati tempat-tempat mereka, dan penghuni neraka telah menempati tempat-tempat mereka pula. Maknanya daripada pagi tu sampai tengah hari sesar dah kira bicara di mahkamah Allah. Kita kata cepat tu, tapi kena tahulah satu hari akhirat dengan satu hari dunia ni lagu mana perbandingannya. 1000 kali ganda perbanding, 1000 kali nisbah. Satu hari ni 1000 hari dunia. Lagu mana kita tak tahulah hadirat. Serah pada Allah SWT lah hakikat sebenarnya.
Tapi nak ayatnya berlaku hari Jumaat. Yang ke-9, hari Jumaat ni bertepatan dengan hari penambahan nikmat itu. Mana anjura tidak berpuasa pada hari Arafah tu. Hari Arafah tu maksud dia. Sebenarnya hari Jumaat pun begini juga sebenarnya. Kalau kita tengok dari riwayat hari Jumaat. Cuma sini dia buat khusus untuk hari Arafah tu. Lebih-lebih lagi hari Arafah jatuh pada hari Jumaat. Yang ni 9 lah. Tapi hak ni anda tengok dalam hadisnya, dia banyak tumpu pada hari Jumaat sebenarnya. Tak apalah, sebab ni dia kira gabung. Dia kira gabung. Jadi berdasarkan kepada hak ni, maknanya hari Arafah ni tidak dianjurkan berpuasa sebab banyak berlaku perkara besar. Hak tu asas dia ni. Hak yang ke-10 tu, pada hari Arafah ni bertepatan dengan hari Allah tambah nikmat kepada penghuni surga. Iaitu di mana penghuni surga dikumpulkan di satu lembah. Dia gini sebab ada riwayat sebut surga ni tanah datar. Betul. Tapi ada juga riwayat dia ada kawasan tanah tinggi. Jadi kenapa disebut tanah datar? Nak ayatnya luah, sehingga tak nampak macam ada bukit tu. Tapi ada juga tanah tinggi. Memang ada disebut. Bahkan dia ada perumahan di kawasan tanah tinggi. Dan itu kebanggaan ahli surga, duduk di kawasan tanah tinggi. Jadi nak ayatnya keistimewaan tu. Itu satu keistimewaan. Hak ni bila Allah nak tambahkan nikmat surga, Allah kumpulkan penghuni surga di kawasan tanah lembah yang datar. Lalu dipancangkan mimbar-mimbar yang terbuat daripada permata, mimbar-mimbar yang dibuat daripada emas, mimbar yang dibuat daripada zabarjat dan yakut, ni jenis permata belaka ni. Di atas pasir kasturi, mereka memandang kepada Rabb Tabaraka wa Ta'ala. Lalu Allah menampakkan dirinya kepada mereka, dan mereka pun melihat Allah dengan mata kepala mereka. Orang yang paling cepat dipenuhi adalah yang lebih cepat pergi ke masjid. Mana orang yang lebih mula-mula dapat lihat wajah Allah tu? Orang yang pergi masjid sama. Di awal waktu maksud dia. Lepas tu tak pergi masjid lagu mana? Nah, tak pergi masjid ni masalah dia nya. Lagu mana nak masuk surga tu? Itu masalah dia. Berat sebenarnya ada tak? Kalau tak pergi masjid sebenarnya. Tak pergi sembahyang Jumaat ni berat. Bukan kecil. Bukan kecil. Bacalah dalam hadis-hadis tentang bagaimana tentang salat Jumaat, salat berjamaah tu. Tak pergi tu. Siapa Nabi tengok, Nabi tanya, Pak, ada tak? Nabi tanya. Ada setengah riwayat Nabi rasa macam nak pergi bakar, tak pergi mai subuh berjemaah. Nak suruh orang lain jadi timbel. Siapa begitu sekali? Setengah-setengah mazhab tak sah maya kalau tak pergi semaya Jumaat. Dalam keadaan tepat tu mudah nak pergi. Siapa tak sah semaya setengah-setengah mazhab. Mazhab Syafi'i kita tu dia kira kifai. Sebahagian buat, sesat sebahagian lain. Orang lain menanggung tu. Jadi kita lepas. Itu yang sedap tu. Lepas tu boleh baca ni nak ayat secara umum saya begitu. Yang ke-10 yang terakhir, Tuhan Tabaraka wa Ta'ala mendekat kepada orang-orang di Arafah pada waktu petang hari Arafah, nak masuk malam 10 Zulhijjah. Kemudian Allah SWT membanggakan mereka, sebut nama mereka di alam malakut dengan firman-Nya, apakah yang diinginkan oleh mereka itu? Aku mempersaksikan kalian, sesungguhnya aku telah memberi keampunan kepada orang yang berada di padang Arafah itu. Bersamaan dengan mendekatnya Allah, tak mendekat ni ulama bincanglah dalam kitab pada sebut ni. Dekat ni dekat secara fizikal ke, dekat ni mana secara dia panggil maknawi. Umumnya ulama kata secara maknawi. Lepas tu ulama ada yang takwil, dia kata dekat Allah ni maknanya besar rahmat Allah akan beri kepada orang yang wukuf daripada Arafah, khususnya lepas asar tu. Maka mereka, yakni orang-orang yang berada, orang yang wukuf daripada Arafah, kalau mereka ada kesedaran ni, mereka akan cuba mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyakkan doa dan juga melakukan sujud kepada Allah. Sama ada semaya ke, tapi kebanyakan ulama dia kata sini lebih utama doa. Lebih utama doa. Banyak doa. Sedangkan Allah SWT mendekat kepada mereka dengan dua macam bentuk dekat itu. Yang pertama, kedekatan maknanya mengabulkan doa pada waktu itu. Kedua, maksud dekat Allah secara khusus pada orang yang di Arafah. Dekat secara khusus. Lagu mana tak tahulah. Bahkan disebut, Allah sebut nama mereka di hadapan para malaikat dia. Orang-orang sebut nama. Hati orang-orang beriman merasakan perkara-perkara ini. Kalau kita pergi dengan penghayatan, kesedaran, kita akan rasa dia benda-benda gini. Maka kekuatan semakin bertambah pada kekuatan telah ada. Jadi orang pahal ni, dia tidak tidur di Arafah. Dia cuba banyak berdoa, baca Quran, semaya. Dalam semaya tu dia banyak doa. Sebab semaya sunat kita boleh panjang sepanjang mana. Kalau kita sekat-kat kita boleh. Misalnya sujud tu doa biar sakit tekuk. Tak apa boleh.
Itu maksud dia. Maka kekuatan mereka jadi bertambah bila mereka ada kesedaran terhadap maklumat ini. Demikian juga rasa senang, gembira, ceria dan harapan terhadap kurniaan Allah serta kemuliaan daripadanya. Kerana faktor-faktor inilah dan juga faktor-faktor yang lain, sehingga wukuf pada hari Jumaat lebih utama dibandingkan wukuf pada hari lain. Kerana wukuf tu sendiri, yakni 9 Zulhijjah tu sendiri, lebih dah patut berlaku pada hari yang paling lebih di antara hari-hari lain. Maka bergabung dua kelebihan itu. Itu jadi lebih tu. Adapun apa yang masyhur di lisan orang awam bahawa wukuf pada hari Jumaat menyamai 72 haji, ini adalah palsu, tak betul tu. Tidak memiliki sumber daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak pula dari seorang pun dari kalangan para sahabat maupun tabi'in yang muktabar. Tak ada. Ada tu dia ngepek. Oh, dia kata Saudi tak boleh nak ejah. Kan ada kan berlaku tu mana syak hari Jumaat ke tidak itu. Dia kata ejah lah hari Jumaat. Dia tak boleh nak ejah bagi tu ni. Dia bagi berlaku dengan tauqif, dengan ketentuan Tuhan tu. Allah tentu kata. Kalau ngaji nak hari pula nak habis ni. Gitulah hadirat. Mudah-mudahan kita lebih terasa lah bagaimana Allah ni bila dia mencipta sesuatu, dialah yang berhak melebihkan sesuatu. Kalau ada orang lain cuba nak melebihkan, tak jadi. Tidak mendapat perhatian manusia. Akhir-akhir kita akan bincang pula sebagai contoh Nabi lagi yang terakhir dan sebagainya. Contohnya gini, kita ambil dalam konteks mana-mana berlaku. Bila Allah nak melebihkan seseorang manusia, tak ada siapa boleh merendahkan dia. Kadang-kadang orang itu tak ngaji belah mana. Kita berharap apa Allah, orang sanjung dia. Biasa nampaknya tu. Bukan terkenal sebagai dermawan. Adalah tu hadrat kelebihan dia sehingga Allah lebih ke dia. Orang semua suka pada dia. Kadang-kadang Allah lebih kepada orang biasa benar-benar gitu. Wajib tu gak buat ibadat, tak ada nampak buat bid'ah. Dia orang kampung biasa ya. Dia pernah sebut pada adalah seorang anak kenal dia. Anak kata besok dia ni. Dia kata kan? Dia kata ambo saat dia ni kata, saya mau pergi hari dia. Sebab dia kata bukan semua ustaz berani nak kata hak ni Nabi buat. Tapi bila ada ustaz kata Nabi buat, meyakinkan dia akan buat tu. Dia tak cara dah hak orang lain. Dia nak Nabi buat. Sebab tu dia kata kalau ustaz kata hak ni Nabi buat, dia akan buat. Orang-orang lagu ni lah dia teraniaya kalau ustaz menipu dalam penyampaian maklumat. Nabi buat ni, pada Nabi tak buat. Orang dia akan ikut, dia percaya pada ustaz. Tapi orang ni bila dijumpa dengan ustaz-ustaz yang bagus tu dah, dia lebih. Apa tu? Dia amal semua dia tu. Kadang-kadang ustaz banyak tak amal apa. Itu kelebihan. Gitulah. Jadi insya-Allah kita nak bincang pasal akan datang. Kriteria-kriteria kebaikan pada hamba-hamba Allah. Orang panggil kebaikan yang ada pada hamba Allah lagu mana bentuk dia? Kriteria macam mana? Orang yang nak dapat kelebihan ni lagu mana? Okey. Kalau tidak ada apa-apa persoalan, kita tangguh setakat itu dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.